Nak kereta berkilat atau halaman rumah bebas lumut degil? Anda perlukan high pressure washer yang padu. Hari ini, kita senaraikan top 6 water jet terbaik di Malaysia untuk 2025. Dari yang cordless mudah bawa hinggalah jenama legenda kaca. Kita cari mana yang paling berbaloi. Sebelum mula, ini tips pilih water jet. Cordless untuk mudah gerak, manakala corded pula untuk power kau-kau. Untuk cuci kereta, 100 bar dah cukup cantik. Lagi tinggi bar, lagi kuat tembakan. Pastikan juga sumber air sesuai, sama ada dari pipe atau baldi. Jom kita mulakan. Di nombor 6, kilat KPW 008. Ini adalah pilihan paling portable. Kelebihan utamanya, 100% cordless, tanpa wayar. Ia menggunakan motor 160 watt dengan tekanan 35 bar. Sangat sesuai kalau anda duduk di apartmen, nak cuci motor atau servis aircon. Guna air baldi pun boleh jalan. Namun, kekurangannya, tekanan 35 bar agak rendah. Cukup untuk bilas debu, tapi tak cukup kuat untuk tembak lumut simen yang tebal. Tapi untuk harga bajet dan kerja ringan, model ini sangat berfungsi. Seterusnya, di nombor 5, Swiss Thomas 3000 watt, pilihan bajet serba boleh. Motornya mempunyai peak power 3000 watt dengan tekanan sebenar 75 bar. Horse sepanjang 7 meter, senang nak pusing keliling kereta. Power dia memang cukup untuk cuci lantai, longkang, malah kandang haiwan pun boleh jadi bersih. Satu nota penting, jangan tertipu dengan angka 3000 watt. Fokus pada 75 bar. Itulah kekuatan sebenar dia. Pengguna kata sangat puas hati. Harga murah, tapi performance memang mantap. Di tangga keempat, Surefly 4800 watt. Ini pilihan untuk anda yang nak power paling tinggi dalam kategori bajet. Nak power gila? Ini dia. Motor 4800 watt menjanjikan tekanan commercial grade. Ia juga ada teknologi Vortex untuk jimat air sehingga 50%. Lumut tebal kat jalan tang garanti hilang sekelip mata. Memang padu. Kekurangannya, jenama ini agak baru. Watt yang tinggi selalunya peak rating, jadi ketahanan jangka panjang belum teruji. Tapi kalau anda nak power maksimum dengan harga rendah, Surefly memang beast. Kita masuk top 3. Di nombor 3, Santino 988 VF. Pilihan cordless high performance. Ia cordless tapi power. Dengan klaim sehingga 200 bar dan motor 2000 watt. Paling gempak, dia bagi waranti 10 tahun. Sesuai untuk dibawa masuk hutan, cuci 4x4 atau bersihkan dek rumah. Muncung 6 dalam 1 dia sangat versatile. Kekurangannya, motor agak bising dan 200 bar tu mungkin bacaan maksima. Tapi performance bateri dia tetap dipuji pengguna. Nak bebas wire tapi tetap nak power? Ambil Santino. Di tempat kedua, legenda pembersihan, kaca K2. Pilihan paling tahan lasak dan dipercayai. Ini kejuruteraan Jerman. Ia memberikan 110 bar yang konsisten dengan motor 1400 watt. Model ni kecil dan ringan, hanya 3 kilogram. Tapi kualiti dia lain macam. Boleh tahan bertahun-tahun tak rosak. Nozzle dirt blaster dia memang power untuk cuci lantai yang degil. Kekurangannya, speks atas kertas nampak biasa. Hos pun pendek, hanya 3 meter. Mungkin kena beli extension. Tapi review pengguna sepakat. Kecil tapi padu. Kalau nak beli sekali dan pakai lama, pilih kaca. Dan juara kita untuk tahun ini, di nombor 1, Kessler K3883. Pilihan prestasi dan nilai terbaik. Model ini paling seimbang. Power kuat pada 110 bar, motor 1400 watt dan harga yang sangat berbaloi. Ia datang dengan waranti 18 bulan
Dan sekali package dapat botol snow wash. Memang syok cuci kereta. Kotoran degil pada tiles pun tanggal dengan mudah. Kekurangannya cuma berat sikit berbanding Karcher K2. Maklum balas pengguna? Semua puji tekanan kuat dan kualiti premium. Harga cantik, barang padu, aksesori lengkap. Sebab itu, Kesler K3 883 jadi pilihan nombor 1 kami. Itu dia top 6 waterjet terbaik di Malaysia. Sama ada anda nak yang cordless atau heavy duty, pilihlah mengikut bajet dan keperluan anda. Semak link di description untuk dapatkan harga terkini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jumpa lagi!